Penyokong-penyokong Arsenal tak suka untuk dengar ni, tapi double game week untuk Arsenal minggu ni tak membuahkan hasil, guys. Seri je lawan dengan Wolves, walaupun gol last minute, seri tetap seri. So nampaknya kita dapat tengok season ni Arsenal dapat bermain dengan sangat-sangat baik daripada awal season. So sekarang lepas Christmas kita dapat tengok pasukan Arsenal sekarang dah mula goyang dek, goyang. So ini adalah skrip yang sama macam season-season lepas, dah mula untuk drop diorang punya performance. So sekarang ni point antara Arsenal dan juga Manchester City tak jauh. Walaupun berkelebihan satu match, City masih lagi berpeluang untuk kejar Arsenal dalam season kali ini. Aku percaya fan-fan Arsenal masih lagi realistik yang diorang mampu untuk menang Premier League season ni. Tapi kalau korang boleh tengok, sumpahan macam masih lagi ada. Korang punya form sekarang ni dah mula untuk drop. Consistency dalam mendapatkan kemenangan tu pun dah mula untuk goyang, dan gol-gol daripada minit-minit akhir macam ni akan menyebabkan pasukan Arsenal mungkin akan tercicir jatuh ke nombor 2. Penyokong-penyokong Arsenal tak suka untuk dengar ni, tapi fan-fan Arsenal, adakah korang akan botol lagi season ni?